Travelog untuk dekat lokasi pertama kita dekat Kongkim Bailin dekat Ipoh. Atau buat travelog? Mestilah tahu. Saya belajar dekat MC110. So, jom. Dekat Kongki Bailin ni, korang boleh jumpa macam-macam benda. Contohnya, ada jual mainan-mainan, ada jual aksesori perempuan. Tak pun, makanan pun ada juga. Kita kat mana ni? Kita dekat photo booth dekat Kongkim Bailin. Jadi, kita nak buat apa kat sini? Mestilah nak ambil gambar, nak ikut kita orang tak? Jom. Kat sini ada dua photo booth yang korang boleh cuba. Yang pertama, photo booth yang jenis biasa macam ni. Tengok sini. Okey, kita ada yang macam ni. Jom ikut kita orang untuk ambil gambar dekat photo booth yang kedua. Yang ini ala-ala kereta api macam tu. Cantik. Panas lah. Tak panas ke? Panas ke? Ni apa ni? Lepas dah penat berjalan, mestilah nak makan benda sejuk kan? Korang boleh cuba ice ball yang ada jual dekat Kongki Bailin ni. Nampak tak? Sedap. Boleh campur 4 perisa. Sedapnya. Kita dah dapat ais kepal. Lepas ni nak pergi mana? Jom, ikut kita orang. Korang. Ya. Okey. Sekarang ni, kita pakai baju kebaya ni. Nak pergi mana agak-agak? Saya tak tahulah. Awak yang bawa kita orang kat sini. Okey. Jadi, kita orang nak pergi time tunnel dekat Ipoh. Time Tunnel Ipoh Old Town ni adalah satu muzium nostalgia yang terletak di Jalan Panglima Ipoh. Korang, kalau nak naik time tunnel ni, kita kena bayar RM8 tau per kepala. Dah bayar? Okey, jom ikut kami. Muzium ini mempamerkan kehidupan rakyat Malaysia dari tahun 1950-an sampai 1980-an. Korang, saya rasa macam kita dalam masuk masa-masa bila masuk time tunnel ni. Sebab tengoklah, kita ada permainan lama-lama. Dekat sini pun, kita boleh tengok tau. Ada cawan lama-lama, semua memang sangat antik, sangat cantik. Saya rasa macam saya tinggal dekat zaman 80-an, 90-an macam tu. Dalam tunnel ni, korang akan jumpa kaset-kaset lama tau. Memang klasik habis. Mana Naura? Tak tahulah, hilang pula budak tu. Naura, asyik record je dari tadi. Biasalah budak merah. Oh ya ke? Patut. Okey, jom ikut kita orang turun bawah pula. Dekat sini ada jual rantai, gelang, cincin juga tau. Semua buatan sendiri. Harga pun berpatutan. Bolehlah untuk kita orang beli buat kenangan dekat Ipoh. Okey korang, kalau pergi Ipoh, jangan lupa pergi tempat ni tau. Okey. Lepas ni kita nak pergi mana? Tunggu. Hai semua. So, sekarang saya berada di Tasik Cermin. Tapi, mana kawan-kawan saya? Hilang ke? Hai! Jom ikut kami teroka keindahan Tasik Cermin di Ipoh. Jom! Okey, so untuk pengetahuan korang semua, dekat Tasik Cermin ni banyak benda kan kita boleh lapar? So kita orang nak bawa korang tengok kita orang makan je. Korang tak boleh makan tau. Kita akan makan dekat King Long Valley. Inilah King Long Valley tu. Waktu ni kami tengah buat pesanan. Banyak menu tau. Tengok tu. Tengok saya minum air pun terliur kan. Lepas makan, kami terus masuk gua. Kat sini macam-macam boleh buat. Tengok yang belakang tu, tiba-tiba buat air. Yang seorang ni tak tahulah buka apa. Lepas tu, boleh tengok pemandangan juga. Bolehlah korang seronok dengan kawan-kawan kat sini.
Hari ni Nara boleh tolong ambil gambar saya tak? Oh, boleh. Boleh, saya nak roll off tape tau. Macam mana awak tahu roll off tape tu apa? Saya belajar dekat kos saya lah, Meskom. Lepas tu, kami pun pergi Tasik Cermin 2. Kat sini mestilah nak naik bot. Tapi bukan percuma, kena bayar RM20 je per kepala. Tadi kami dah bawa korang pergi makan sedap. Tengok kami makan je lah tapi sedap-sedap apa semua kan. Sebelum kami naik bot dekat Tasik Cermin 2, saya nak bagi tahulah dekat sini pun ada mini rock climbing. Jadi untuk siapa-siapa yang mungkin suka aktiviti yang kurang mencabar, bolehlah datang sini. Jom tengok ni. Dah nak naik bot, mestilah pakai pakaian keselamatan. Keselamatan diutamakanlah orang katakan. Gelapnya. Tapi tengoklah nanti cantik ke tak. Okay, hai semua. Sekarang kami berada dekat Tasik Cermin 2. Yang ni dekat Gua Kapur Gua Batu Gua Batu Kapur. Tadi saya adalah tanya abang yang bawa bot ni, berapa ketinggian dia? Berapa tadi? Dia ada dalam, ada yang 40 dalam. Tapi lebih kurang 70 kaki. Dalamlah juga ya. Macam mana? Cantik kan Tasik Cermin 2 ni? Kita nak pergi mana lepas ni? Kita dah pergi Tasik Cermin, dah pergi sana sini. Alah, sebenarnya kita sebenarnya dah berada dekat destinasi terakhir kita dekat Ipoh. Alah, tapi tak apa. Mungkin ada tempat lain lagi. Tapi sebenarnya saya rasa dah tak ada. So, kami nak ucapkan terima kasih dekat semua yang dah tengok video kami sampai habis. So, itu sahaja daripada kami. Sesat di Ipoh!